Okay. Okay ya? Jumpa lagi. Okay, thanks bro. Thanks bro. Okay, bye-bye. Hey yo kawan-kawan sekalian, aku berada di KLCC, Kuala Lumpur Convention Center. So apa aku buat hari ni? Actually aku datang ke Auto Mechanica. Auto Mechanica, kalau korang tak tahu, dia adalah satu event yang sangat famous untuk sesiapa yang buka kedai bengkel, korang nak ambil spare part dengan secara lebih murah. Banyak yang dia jual bushing lah, dia jual dia punya arm lah, ataupun CNC lah, kilang-kilang daripada China, different brand lah, brand yang tak sama lah, semua pun ada dekat sini. So basically event ini dia ada dekat, kalau tak salah saya, Vietnam kot, lepas tu Indonesia, tak tahu pernah ada ke tak. Tapi yang famous sekali dia dekat Shanghai, China lah. Tapi kereta aku ni just for display lah dekat VIP parking sini. Kalau in case korang datang, korang nampak kereta ni, korang nak snap gambar, korang snap. Sekarang aku nak naik atas. Okay, jom. Okay guys, so hari ni first day, sekarang tengah opening ceremony. Jom kita layan-layan dia punya ceremony, tengok macam mana AMKL. Okay, jom aku bawa korang pergi jumpa drifter. Konnichiwa. Konnichiwa. Hello. Hello. Drifter from Japan. Japan. はい、皆様こんにちは。日本からやってまいりましたドリフトドラ様と一緒に楽しんでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。are working to spread the word about the I'm from Malaysia, Kuala Lumpur. Everyone, thank you so much. Thank you once again for our little micro display, ladies and gentlemen. Aku ni main kereta sampai sekarang, aku tak boleh jadi macam mereka berdua ni. Famous Automotive Accessories Traders Association of drifter. Malaysia. Sampai sekarang aku tak boleh. Selangor and Federal Territory Engineering and Motor Parts. You serious bro? You want give me free gift? Yeah, free gift, yeah. Engine treatment? Yeah, from power up, yes. Malaysian Really? made, yes. How many horsepower increase? Shit, I don't know. What's that? This is engine treatment, basically, yeah. Engine treatment. So Yeah, basically it's put on the petrol or in the minyak hitam? Minyak hitam, yes. Minyak hitam. So to flush all the minyak hitam? Yes. Flushing? No, flushing is... You just put inside the minyak hitam and then just running? Running. Okay, understand. Yes, yeah. Understand. What brand is that? Power up Malaysia 的。这样是 BYD Atto 3啊？ Auto 3，对。哦，Atto 3来的。Auto 3，嗨，yes，上 rock。Night vlog。我们是不要掉，我们要插chassis，是因为我们可以直接 strip 让让学生看到它的 battery pack。Education purpose 啊？Yes correct。 Okay。加上我们这个 detection platform， 所以我们可以 generate fault code 在那边哦。Means that dia cuma tear apart BYD Atto 3, lepas tu dia cuma sebab ini actually dekat booth sini dia adalah academy. Ipoh. Dia ajak macam mana korang nak belajar tentang automotif kereta, tentang EV ataupun kereta ICE. Korang boleh mai register dekat sini, nak bagi anak-anak korang belajar tentang kereta tapi dekat Ipoh lah. So kereta EV ni BYD Atto 3 mereka tear apart, dia boleh read dia punya fault code, dia ajak macam mana untuk repair kereta EV lah. Mana cikgu ah? Ini cikgu. Cincong. Apa. China. Cincong，胖青。你们老师久会来一次是吧？医保？不是，其实是这里他有做这个 event， 他就邀请我们来咯。OK。通常我们的呢都是kita kan base dekat kita punya campus lah. Campus lah. So biasa macam orang dia nak belajar yang EV biar khusus, so dekat campus kita ada professional. ICE dengan EV semua ada lah. Ada. So anak-anak yang baru habis SPM boleh belajar terus lah. 16 umur kata sudah layak boleh daftar. Tak payah sekolah? Tak payah sekolah, tak payah tengok keputusan. Sebab sekarang kerajaan pun sangat sokongan budak-budak untuk ambil ini TVET punya program. Okay, so sesiapa yang umur 16 tahun ke atas nak belajar tentang kereta, tak nak belajar terus, aku sarankan jangan jadi macam Adrian. Sampai sekarang nak repair kereta tak tahu. Okay bro, thank you very much. Yes. Can 20 cent? No lah, just kidding. Come. Nak ambil gambar. Okay, thanks. Thank you very much. Thank you. Okay, see you tomorrow. Okay guys, so basically Auto Mechanica dia ada dekat bawah banyak parts-parts yang korang boleh deal dengan company, nak ambil stok ke. Tapi dekat atas actually kita ada JDM tau. JDM
Ada korang boleh cari influencer nak buat kacau kan. Lepas tu kereta JDM kita boleh tengok dekat sini. JDM yang rare sedikit. Ni semua pun kereta kawan aku. Lepas tu ada lagi t-shirt, korang nak beli t-shirt. T-shirt sini ada jual t-shirt. So korang ingat kalau korang berada di bawah jalan-jalan sampai letih, jangan lupa naik ke atas. Sebenarnya Sangmian mah atas. Mai tengok JDM, relax sedikit kan. Initial D. Dekat sini, area sini kita ada kereta retro sedikit. Classic car lah. Classic car retro macam kombi lah, rare punya kereta lah, Porsche dekat sini cantik ni 911. Lepas tu sana ada lagi, ada audio, kereta audio. So korang kena datang atas untuk lepak dekat sini. Dia lebih chill sedikit. Biar betul. Toyota apa dulu? Ini dia main black top. Yaris, Okay. Okay, thanks. Thank you. Thanks bro. Bye. Okay, 1, 2, 3. Terima kasih. Thank you. Oh, penat. So, kita lepak kopi dulu. Ice cafe latte. So, kalau korang dahaga dekat event, dia ada banyak tempat makanan. Dekat sini, korang boleh lepak makan. Dekat atas pun ada, dekat luar pun ada. Lepak kopi. Okay, dahaga. Ais latte RM15. Okey lah tu. Harga lebih kurang Starbucks dengan kopi-kopi yang lain lah. Lagi-lagi dia dekat KLCC. Sebab dalam KLCC ni convention kebanyakan lagi mahal. Tapi 15. Tu balik okey boleh. Dia banyak hall dekat sini. Main entrance korang register pun dekat sini. Masuk dekat sini. So lepas masuk, jalan sampai boring, korang boleh naik ke atas. Atas pun tadi Adrian ada tunjuk, dia ada JDM punya kereta. So banyak barang, aku rasa 2 hari korang jalan tak habis. Dia ada hall 1 sampai hall 6 tau. Sangat besar tau dia punya event. Korang sesiapa yang buka kedai kereta, aksesori ke, kedai supplier ke, korang mesti datang. Ambil stok dekat sini. Cari dia punya supplier. So korang boleh lepak dulu, minum kopi, lepak korang nak bantai hisap rokok ke, hisap vape ke, sebab ni dia luar kan. Banyak orang dia tengah hisap rokok, hisap vape kan. Dia rest dulu. Sebab indoor tak boleh kan. Sini dia tak ada orang. Weh, apa jadah ni? Dia tulis no smoking. Jom kita pergi tempat lain. Sebelum korang nak masuk ke dalam, korang cuma register dekat sini. Nak mobile register ke, nak masuk counter, register. Lepas tu baru korang masuk ke dalam. Sangat senang. Free saja. Lepas dah register, korang boleh masuk dekat sini terus. Dia punya entrance. Entrance, masuk, boleh jalan-jalan lah. Kalau korang tak nak, korang keluar kat sini. Ni. Keluar kat sini, korang nak hisap rokok, hisap vape, banyak orang dia boleh lepak dekat luar. Okey? Okay guys, so aku nak race dekat sini, race room. Kali ni adalah free. Korang register email free. Free. Register saja. Korang kalau menang Leonachin, korang dapat satu biji kereta. Just kidding. Okay, so before you go anywhere, your seat comfortable tak? Not comfortable. Okay. Ambil keluar dulu. Tangan comfortable tak? Kaki, Okay. Is it too close, too far? Kaki press tekan Wait lah. pedal. Okay tak? So this is just practice before qualifying. Okay, so we change driving view. This one. This one, okay. Understand. So when you're done, shift to first, start going. Okay. Boleh tahan. Leonachin dia nak ajak aku macam mana nak
naik sepang. Tadi aku race dengan dia. Sekarang dia nak ajak aku macam mana nak race. Yeah. Kita nak ambil time attack. Thank you very much. Geng, nampak nama aku? Nombor 8 ni. Leona Chin nombor 2. Aku nombor 8. Boleh tahan. Improvement. Tomorrow I try again. Day 2. Okay, hey yo guys. So sekarang ni aku nak bagi korang tengok hari kedua dia punya scene macam mana dekat KLCC Auto Mechanica. Aku nak cari dia punya entrance. Entrance actually dekat pintu mana-mana pun korang pun boleh masuk je. So pintu entrance nya dekat sini. Anywhere korang nak masuk boleh. Dekat sini dia punya entrance. Jom, let's go. Aku bawa korang tengok dekat dalam ni hall 6. Hari ni adalah hari day 2 lah. Okay, sekarang pun dah ada sedikit lewat-lewat lah. Tapi sini korang boleh tengok JDM punya kereta. Okay, saya dah cakap semalam. Actually event ini hari kedua. Dia pun sangat banyak orang tau. Aku harap aku sempat untuk upload video ini. Takut pula nanti tak sempat kan. Tapi cuma nak bagi korang tengok lah. Sebab short video aku dah upload bagi korang. Dekat sini dia memang banyak. Sangat-sangat aku pusing bagi korang tengok. Tengok. Fuh lama tak habis. Tengok Amoy. Hai. Ini yang cantik ni, M4. Lama ni tak boleh tahan ni M4 ni. Timo. Memang rush gila. Okay, dah sampai. I love you baby. Dah lah, beg aku berat. Jalan jauh 1 km. Let's go. Okay, dah sampai balik. Race room. Let's race. Here, and it's going to be as follows. Akinatio, kawan lama aku. Setahun jumpa sekali. Sekarang kita sudah nak start party dekat sini. Nanti Sean Lee dia akan perform dengan Adrian. Ini adalah pemenang semua untuk race room tadi, race yang race akid-akid tu tadi. Ini pemenang.这样是够饱吗？哎，吓到我了。OK 啊，还没有吃嘞，还没有吃嘞，还没有start嘞，喝酒先，喝酒先。So right now we're gonna start race. Buat glow tau. Sesial. So kita race dengan sebelah drifter Sayaka Shimoda, Jepun. Hai. Thanks. Sorry but make sure everything's on for you guys. Boleh, boleh. Okay, jom kita start. So sekarang kita training dulu, training session. Letak signal punya dah. Oi, brother, masuk masuk kamera. Signal. Masuk kamera. Signal. Mana itu signal? Tak ada, bro. Ni budak Gazoo Racing Later you kena nice stage big ball with you together later Later you take the mic though. Aku takut lupa track sepun ni. Thanks for the sticker, bro. Tekan brake sikit. Pusing. Okay. Lepas tu tekan throttle. Dia tak payah tukar gear 3. Okay. Lepas tu gear 5. Sini gear 2. Gear 1. Sekarang baru kita start qualifying, jom. Sini. Sudah. Okay, full throttle. Penting ah. Yes. Full throttle. Six gear. Gear 2.
Pusing. Full throttle, half throttle. Gear 1. Okay, control. Gear 5. Sini kena slow sikit. Sini half throttle, gear 4. Lepas sini bayar sikit. Full throttle. Okay, turn sini. Gear 4. Full throttle. Gear 1. Nombor 3. Dia punya gear ada masalah, dia punya shifter. Sekarang baru race. Okay. Shit. Aku janji nak menang orang Jepun tu pun aku dah happy lah. Malfunction. Rosa. Ish. Gear rosak 2 kali. Ish. Nak aram betul. Aku dapat nombor 5. Geng, aku punya shifter rosak 3 kali. Aduh. Tapi tak apa. At least aku dapat race dengan mereka. Simpan balik aku punya glove. Okay. Dah habis race awal lagi. Sekarang aku nak pergi cari Shondi dekat tempat makan. Pergi lepak dengan dia. Sebab tadi aku tengah race dia main kacau Aku nak bagi dia balik stiker. Dia bagi aku stiker tau. Ni belakang ni Rex Super Sport punya bos. Rex Super Sport dulu aku punya Sirocco bagi dia buat. Dia punya body kit semua. Orang kaya FL5 tak ada hantar tengok. Tak ada. Dia tak call I. Dia dah main original ni. Dia tak call I. Tak atas. Sampai kita lepak jap. Nanti kita continue balik tempat event. Hey Sean. Hello. Your place is at inside or outside one? Inside the mall, you night. Oh, night. Oh, level 1 is it? Oh, okay. Go inside the level 1, then I think you turn to the right side, you can see the Busan today. Okay. Besar punya sign. Okay. Jauh Alright. sikit. Okay. Alright. Bye. Okay. Kita exchange lah. Dia bagi aku bagi dia. Hi. Hello. Exchange. Wait. Wow, nice. Wow, this one nicer Thanks. Go buy lah Shopee. No lah, 5 pesos also very expensive. So I think like budget wise, you want to do that, then you just screw up one ma. Yeah. Every time when I go and see those workshops, especially Saidi. Steam man, the left right need to be aligned, very aligned. It's not about aligned the side.
the top part. Yeah. They cut out the roof first. No, they cut the floorboard. So they floorboard. drop the thing. Yeah. Then after that they lift off. Then they do another plate. So the back B pillar, right, is shorter one. Because after that they will do a tapak for it. You mean basically aku datang sini kan, sampai lewat, aku cuma nak tunggu Sean Lee beatbox, aku dah balik dah. Wish. Kalau dia tak beatbox, dia tak Memang dah caw lah. aku dah caw dah. Hornet. Ais Nak hornet. start dah. Lagi setengah jam. Kita masuk AMKL sekarang. Aku rasa dalam 1 tahun lebih, 2 tahun. Last year ke? More than last year I think. Aku pernah buat vlogging dengan Sean Lee. In case korang pernah tengok video. Yang video ni. So sekarang aku jumpa dia lagi. Harap next time kita boleh collab sama-sama. Beatbox ke, drift ke. Steady doh. Thank you very much. Be ready though, because I introducing you though. Yes, I 3P. Then you don't come out Bro, Kita basically aku berada dekat atas sini lah dengan mereka lah. So sekarang ni Sean Lee sudah nak, weh terkejut aku, bodoh. Mereka sudah nak start perform, so aku akan pergi record Sean Lee. What's up everybody? How you guys doing tonight? Can I hear you say hey? Hey! Now say make some noise. I'll hey, let's go beyond the body, go see back. Spotty rock. Spotty rock. I'm sexy and I'm pulling. Satisfaction. When I say three, you say P. Three. Make some noise for 3P. Settle. It's a wrap. Event after party pun dah habis. Aku rasa kalau sampai video ni habis edit, event ni pun dah habis lah. Sebab pun dah lewat sekarang ni pukul 10 lebih dah. Kalau nak edit video, nak upload pun dah susah dah. So tapi tak apa. Ini adalah Auto Mechanica KL, AMKL. Okay? So see you at the next round. Kita update lagi. Bye bye.